Pernah dengar pantang larang di hutan? Jangan tegur kalau tiba-tiba terhidu bau kapur barus, karena mungkin mereka sudah pilih kamu untuk tidak pulang ke dunia nyata. Ratusan pendaki hilang tanpa jejak setiap tahun di hutan simpan negara. Pihak berkuasa mengatakan mereka tersesat. Tetapi orang-orang tua tahu kebenaran yang lebih gelap. Mereka bukan sesat, mereka diculik. Dibawa ke satu dimensi di mana masa berhenti dan keputusasaan menjadi makanan bagi entiti purba. Ini bukan sekadar cerita dongeng sebelum tidur. Ini adalah realiti mengerikan tentang alam bunian, perkampungan gaib yang dahagakan jiwa manusia sebagai galang ganti. Bayangkan Anda berada di tempat pemuda ini. Kita panggil sahaja dia Azman, seorang pendaki berpengalaman yang hanya ingin menikmati kedamaian alam. Pada mulanya, semuanya kelihatan normal. Bunyi cengkrik, kicauan burung, dan deruan angin pada daun-daun pokok. Namun, ketika matahari mula terbenam, suasana berubah secara drastik. Laluan yang jelas tiba-tiba hilang. Pokok-pokok seolah-olah beralih tempat, menutup setiap jalan keluar. Azman memusingkan badannya berulang kali, tetapi pemandangannya tetap sama. Hutan hijau yang indah kini bertukar menjadi labirin gelap yang menyembunyikan ribuan mata yang sedang memerhati dalam diam. Keheningan malam yang menakutkan mula mengambil alih. Tiada lagi bunyi cengkerik mahupun angin. Hutan itu mati. Itulah tanda pertama bahwa Anda telah melepasi sempadan dunia manusia. Azman mula merasakan tekanan aneh pada dadanya, seolah-olah udara menjadi terlalu berat untuk dihirup. Dia berlari meredah belukar, panik dan tercungap-cungap, tetapi setiap langkah membawanya lebih jauh ke dalam perangkap. Dimensi gelap perlahan-lahan menelan realitinya. Masa di dunia luar mungkin baru berlalu beberapa menit, tetapi di sini setiap saat terasa seperti penyiksaan yang tiada penghujungnya. Dia kini terperangkap dalam alam mereka. Dalam keputusasaan yang memuncak, mata Azman menangkap kelipat cahaya redup di sebalik kabut tebal. Harapan palsu mula mekar di hatinya. Dia membayangkan ada penduduk kampung yang boleh memberinya perlindungan. Namun, apabila dia mendekat, apa yang terbentang di hadapannya bukanlah perkampungan biasa. Ia adalah deretan rumah-rumah kayu tradisional yang kelihatan sangat usang, reput dan hampir tumbang. Tiada tanda-tanda kehidupan yang normal. Cahaya yang dilihatnya bukanlah dari lampu pelita, tetapi bendaran aneh berwarna kebiruan yang keluar dari celah-celah papan rumah yang membusuk. Bau kapur barus yang sangat kuat mula menusuk hidungnya. Azman melangkah masuk ke dalam kawasan perkampungan gaib itu dengan kaki yang tergetar-getar. Kesunyian di sini sungguh luar biasa, seolah-olah ia memekakkan telinga. Dia cuba menjerit meminta tolong, tetapi suaranya tersekat di kerongkong. Udara di sekelilingnya terasa membeku. Perkampungan bayangan ini bukan tempat yang indah seperti yang digambarkan dalam sesetengah legenda romantik. Ini adalah penjara, dimensi gelap yang dicipta khusus untuk memerangkap mereka yang bernasib malang. Setiap rumah rebut itu menyembunyikan rahsia kelam, dan Azman mula sedar bahawa dia sedang diperhatikan.
oleh sesuatu yang tidak bernyawa, namun sangat lapar. Dari sebalik tingkap-tingkap usang, susuk tubuh misteri mula menampakkan diri. Mereka kelihatan seperti manusia, berpakaian tradisional yang koyak rabak dan dilitupi lumut. Tetapi apabila Azman merenung ke arah mereka, jantungnya seakan berhenti berdegup. Entiti-entiti itu tidak mempunyai wajah, tiada mata, tiada hidung, tiada mulut. Hanya kekosongan yang gelap dan mengerikan. Mereka berdiri kaku, leher mereka berpusing pada sudut yang tidak semula jadi, merenung tepat ke arah Azman, walaupun tanpa mata. Mereka adalah penghuni purba kampung ini, roh-roh tersiksa yang terikat dengan dimensi gelap, menanti mangsa baru untuk menggantikan tempat mereka. Azman melihat jam di tangannya dengan tubuh yang menggigil. Jarum jam itu berpusing secara liar ke arah yang bertentangan sebelum berhenti sepenuhnya. Kaca jam tangannya tiba-tiba retak berderai, seolah-olah dihancurkan oleh tekanan yang tidak kelihatan. Di alam ini, konsep masa tidak wujud. Satu malam di sini mungkin bersamaan dengan 100 tahun di dunia manusia. Sesiapa yang melangkah masuk tidak akan dapat kembali tanpa meninggalkan sesuatu sebagai pertukaran. Azman menyedari kenyataan pahit ini. Dia bukan tetamu di perkampungan ini. Dia adalah tawanan. Tawanan yang akan dijadikan korban untuk mengimbangi perjanjian berdarah alam gaib. Dikuasai rasa panik yang tidak terhingga, Azman berpaling dan berlari sekuat hati. Dia mau keluar dari perkampungan laknat itu. Kakinya meredah lumpur tebal yang seolah-olah bernyawa, cuba menariknya ke bawah. Tetapi tidak kira sejauh mana dia berlari, dia akan sentiasa kembali ke tempat yang sama. Rumah usang dengan tengkorak haiwan tergantung di pintunya muncul berulang kali di hadapannya. Ia adalah labirin psikologi yang direka untuk mematahkan semangatnya. Alam ini memakan ketakutan manusianya. Semakin dia takut, semakin kuat ilusi yang mengikat jiwanya di tempat terkutuk itu. Dia sudah terperangkap dalam putaran tanpa ujung. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Labirin rumah usang itu digantikan dengan sebuah jamuan kenduri yang besar di tengah-tengah kampung. Bunyi gamelan bergema perlahan dari jauh. Bayangan tanpa wajah tadi kini berkumpul mengelilingi hidangan yang nampak menyelerakan. Suara-suara halus berbisik di telinga Azman, memujuknya dengan merdu untuk duduk dan menjamah makanan. Namun, apabila dia merenung dengan lebih teliti, ilusi itu pecah. Makanan yang kelihatan lazat itu sebenarnya adalah bangkai yang membusuk, dipenuhi ulat dan lalat. Tanah perkuburan dan cacing menggantikan lauk pauk. Jika dia makan walau sesuap pun, jiwanya akan menjadi milik mereka selamanya. Suara-suara bisikan itu bertukar menjadi jeritan tajam yang bergema di dalam kepalanya, memecahkan kesunyian. Mereka bukan menjemputnya untuk berpesta. Mereka sedang merayakan kehadirannya. Azman kini faham apa yang mereka mahukan daripadanya. Ini adalah sistem galang ganti. Untuk satu roh purba bebas dari penderitaan di dimensi ini, satu roh manusia yang hidup mesti menggantikan tempatnya. Kulitnya, tubuhnya, memorinya,
semuanya akan dirampas. Penunggu perkampungan ini tidak mempunyai rupa fisikal kerana mereka telah kehilangan kemanusiaan berabad-abad lamanya. Dan kini tubuh Azman adalah cangkang kosong yang sangat didambakan untuk meneruskan kitaran laknat ini. Menolak dengan sekuat tenaga, Azman melarikan diri ke arah hutan yang gelap, meninggalkan perkampungan itu di belakangnya. Tetapi kali ini, alam gaib itu sendiri bangkit menentangnya. Akar-akar pokok menjalar keluar dari tanah dengan pantas, cuba mengikat kakinya bagaikan ular beracun. Tangan-tangan bayangan yang panjang dan kurus muncul dari setiap sudut yang gelap, mencakar dan cuba menarik bajunya. Mereka menjerit namanya, memanggilnya kembali ke kancah kegelapan. Kesakitan mental yang dialami Azman tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dia sedang diburu oleh puluhan entiti purba yang kelaparan akan rohnya. Harapan untuk hidup semakin pudar. Dengan sisa tenaga yang hanya nyawa-nyawa ikan, Azman menjatuhkan dirinya ke dalam satu lubang gelap di bawah akar sebatang pokok beringin raksasa. Dia meringkuk sekecil-kecilnya, menekuk mulutnya sendiri dengan kedua-dua belah tangan yang menggeletar hebat. Dia menahan nafas, tidak berani mengeluarkan walau satu hembusan bunyi. Di luar lubang persembunyiannya, dia dapat melihat kelibat kaki-kaki pucat yang melayang-layang perlahan di atas tanah, ligat mencarinya di dalam lautan kabut. Bau kabur barus kini terlalu kuat sehingga membuatkannya mual dan hampir pengsan. Dia menyadari bahawa entiti ini tidak mencari dengan mata, tetapi mereka menghidu ketakutan mangsanya. Ketika matanya mula terbiasa di dalam kegelapan yang pekat di dalam lubang akar itu, satu penemuan mengerikan membuatkan jantungnya seakan meletup. Dia tidak bersendirian di dalam persembunyian sempit itu. Tepat di sebelahnya, terikat kemas di celah-celah akar pokok adalah puluhan rangka manusia. Tulang temulang pelbagai saiz ditemani dengan beg-beg mendaki yang telah mereput dari pelbagai era. Ada yang bertarikh puluhan tahun lalu, ada yang mungkin dari zaman penjajahan. Mereka adalah mangsa-mangsa terdahulu, individu-individu malang yang dianggap hilang tanpa dikesan oleh dunia luar, mati dalam ketakutan teramat sangat, dibiarkan membusuk sebagai galang ganti alam bunian. Detik itu juga, pertahanan mental Azman hancur sepenuhnya. Satu rintihan ketakutan terlepas dari bibirnya tanpa sengaja. Ia adalah kesilapan yang sangat fatal. Dalam sekelip mata, ribuan tangan bayangan hitam menerjah masuk ke dalam lubang persembunyian itu, mencengkeram seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dia ditarik ke belakang, diseret ke dalam kegelapan yang lebih pekat, lantas jatuh ke dalam jurang dimensi yang tidak berdasar. Mulutnya terbuka luas, menjerit meminta simpati, tetapi tiada sebarang suara yang kedengaran. Wajah-wajah tanpa mata mengerumuninya, mengoyakkan perlahan-lahan identitinya, merampas jasadnya untuk melengkapkan sumpahan purba. Azman lenyap dari dunia kita. Beberapa minggu kemudian, pasukan pencari dan penyelamat hanya menemui sehelai jaket merah yang koyak tersangkut di ranting belukar. Tiada kesan jejak kaki, tiada tanda-tanda pergelutan mahupun sisa unggun api. Media tempatan melaporkannya sebagai satu lagi kes tragis pendaki tersesat di dalam hutan simpan. Tetapi realitinya jauh lebih gelap. Azman tidak mati. Jiwanya masih di sana, merayau dalam penderitaan di lorong-lorong perkampungan usang tanpa penghujung, menanti mangsa seterusnya yang tersesat masuk ke dimensinya untuk dijadikan galang ganti. Jadi, apabila anda mendaki di dalam hutan yang sepi dan tiba-tiba terhidu bau kapur barus, jangan sesekali menoleh ke belakang
dan jangan menegur. Kerana pintu ke alam gelap sudah pun terbuka, khusus untuk